antara momen yang Nina takkan lupa. Rasa sambal awak sedap? Bau dia semua naik. Ini adalah produk yang boleh buat duit. Your ikan bakar is so good. Kepada subscribers lama Nina, since 4 tahun lepas mungkin tahu Nina pernah kongsikan resepi ni dulu. Resepi ikan bakar sambal padu ni mendapat tontonan lebih daripada 100,000 dan like hampir 2,000 lah macam tu kan. Tapi atas sebab-sebab tertentu Nina unlist ataupun private kan sambal ni. Tapi hari ni Nina akan reveal semula dan adalah penambahbaikan sikit kan. Kalau nak tahu, dulu Nina berniaga ikan bakar ni dulu sama-sama dengan arwah ayah Nina dan keluarga Nina juga masa Nina kecil-kecil dulu kan. Jadi arwah ayah memang ajar Nina cara nak pilih ikan yang betul, siang ikan sampailah buat sambal, sampailah serve customer. Arwah ayah memang ajar semua tu. Jadi hari ni Nina akan kongsikan satu persatu. Harap sabar dan rahsia untuk buat sambal ni sedap ada di tengah-tengah video. Kena tunggu sampai habis ya. Jadi macam mana kita nak buat ikan bakar sambal padu ataupun sambal ikan bakar yang padu ni? Jom. Hari ni Nina akan pakai ikan caru saja. Nak pakai siakap, keli, pari boleh. Tapi apa-apa hal pun kena cuci dulu. Ini base yang paling penting kalau kita nak cuci ikan caru. Kalau beli ikan caru tu fresh, memadai, gunakan sahaja tepung gandum dan sedikit garam lah. Pakai garam kasar, okey. Lumur-lumur macam tu. Lepas tu tutup, tunggu dalam 30 minit, boleh bilas. Tapi kalau ikan tu agak ada berbau hanyir tu kan, letaklah sedikit limau, okey. Settle ikan, jom kita settle bahan untuk kita blend. Okey, Nina gunakan lebih kurang dalam 2 genggam cili kering yang dah siap rebus. Nina hilangkan biji sebab tak nak pahit. Penting tau ni. Nina rebus Nina tak rendam. Selepas tu 5 biji bawang merah dan juga 3 ulas bawang putih. Masing-masing ni Nina dah kecilkan lah sebab masuk dalam blender. Okey, gunakan juga lengkuas dan juga halia berserta dengan kunyit. Nina semua pakai bahan mentah. Nina tak guna yang serbuk-serbuk tu, okey. Lepas tu Nina potong juga kecil-kecil dan Nina gunakan juga serai. Okey, untuk nisbah keempat bahan ni, serai perlu lebih banyak daripada lengkuas. Lengkuas pula perlu lebih banyak daripada halia dan juga kunyit. Halia dan kunyit tu pula kena sama banyak. Tapi dia pakai sikit je. Jadi untuk nisbah dia 4, nisbah 2, nisbah 1 lah ya. Lebih kurang macam tu Tapi Nina nak pesan, kalau kita cari serai, carilah serai kampung sebab dia lebih berasa. Tapi kalau kita cari serai yang gemuk-gemuk tu kan, dia kurang rasa. Lebih banyak pakai, lebih pahit pula jadinya. Jadi kena berhati-hati dengan bahan mentah kita, okey. Lepas tu letaklah air. Nina pakai air je, Nina tak pakai minyak Lepas tu blend. Tapi Nina nak pesan, kalau anda nak buat dengan portion yang banyak untuk berniaga, perlulah blend satu-satu. Macam lada kering, blend dulu asin. Bawang, blend dengan asin. Jadi air daripada bawang tu pula, anda boleh tapis bawang tu kan. Selepas kita blend, boleh tapis bawang tu. Lepas tu ambil air dia. Lepas tu gunakan pula untuk blender kali kedua. Jadi kita kurang air. Jadi bila kita nak tumis tu nanti, short lah sikit masanya. Tak adalah panjang sangat sebab nak tunggu sampai kita garing kan. Itu je lah yang nak pesan Jadi blend lah kesemuanya. Nak tambahkan sedikit je belacan. Kena sikit je. Jangan sampai dia bila kita tumis tu belacannya dia sikit je Ini bukan bahan rahsia. Bahan rahsia dia kat tengah-tengah. Tengah menumis saja, okey. Lepas tu blend lah juga sampai dah lumat, dah cantik macam ni. Okey, jom kita buat sambal. Macam biasa Nina tetap pakai kuali legend Nina. Untuk pakai kuali legend ni supaya tak melekat, pastikan bila kita panaskan kuali dah panas, barulah masukkan minyak. Minyak dah panas, barulah masukkan bahan apa-apa yang kita nak buat. Contoh nak goreng ikan ke, nak buat sambal ke, baru masukkan. Pastikan kuali dan minyak tu panas dulu, okey.
inilah tips supaya kita tak, bila kita goreng ke kita buat apa-apa ke, tak melekat kat kuali tu. Jadi tumislah. Jadi tadi bahan tadi berasingan kan, ni nak tumis dulu bahan-bahan macam bawang-bawang, serai apa semua tu nak tumis dulu. Okey, bila Nina dah nampak bubble tu macam besar sikit kan, barulah Nina masukkan kita punya cili yang kita dah siap blend tadi. Jangan risau nampak minyak macam banyak kan, tapi dia sebenarnya ala kadar je. Okey, minyak ni penting untuk kita buat ikan bakar nanti masa kita nak buat ikan bersama ikan. Minyak tu penting Jadi ini nak tunjukkan untuk berniaga lah. Dan kalau ada yang nak buat kat rumah kan, boleh je simpan masuk dalam peti sejuk. Bila-bila nak pakai boleh pakai. Okey, dan kita tunggulah sampai dia agak menggaring. Tapi disebabkan Nina kat sini suka pakai asam keping jadi Nina akan masukkan asam keping dulu. Kenapa masuk awal Nina asam keping? Sebab asam keping ni dia bukan asam Jawa, dia bukan liquid kan. Jadi nak kena tunggu kembang baru dia keluar masam dia. Jadi Nina masukkan awal lah, lebih mudah biar dia mesra situ kan. Ni nak pesan ni perlu diperhatikan kalau kita dah sedang menumis tu bau wangi. Dia akan bau wangi. Kalau tak wangi tu tak jadilah. Okey, tak jadi. Okey, sambal pun daripada tadi warna pucat dah agak oren kan, oren nak kemerahan, dan sambal dia akan berubah nampak lebih garing kan. Nampak dia dah berubah, dia dah cantik dah. Barulah kita masukkan bahan-bahan yang seterusnya. Ni nak masukkan setengah biji gula Melaka, okey, garam dan juga perasa. Dan yang paling penting ini, inilah bahan rasanya. Okey, tada. Budu. Untuk 2 genggam lada kering ni nak gunakan suku botol budu. Okey, inilah bahan rasanya. Jadi bila kita gaul, dah gaul rata, dia akan lagi pop up rasa tu. Rasa bau dia akan lagi pop up. Dan tunggu lama sikit sampailah dia berubah warna jadi macam kegelapan macam ni. Okey. Jadi warna dia cantik, merah menyala. Maknanya jadilah awak punya sambal tu. Dan lepas tu bila rasanya dah puas hati, masuklah ke dalam bekas lepas ni kita nak ready untuk kita bakar. Kalau rasa sambal tu banyak bolehlah simpan separuh, letak dalam peti sejuk, nak bagi kawan pun boleh. Okey, lupa Nina nak cakap, portion untuk Nina buat ni boleh pakai ikan caru yang besar macam tadi tu, lebih kurang dalam 5 ke 6 ekor ikan. Okey, jadi ini nak gunakan daun pisang kat sini. Pakailah pan apa-apa yang ada kat rumah tu. Kalau dulu masa Nina berniaga, Nina guna pan yang besar buat roti canai tu, lagi mudah pakai bakar atas tu je. Jadi letakkan sambal bersama dengan minyak. Sebab tu penting ada minyak kalau lagi untuk orang berniaga kan. Lepas tu letakkanlah ikan. Okey, mudah saja. Lepas tu yang penting kena tutup. Nak buat ikan bakar ni kena tutup ya. Selang dalam 2 ke 3 minit macam tu, bolehlah angkat penutup kita. Tengok ikan tu kan, nampak dia dah macam separuh masak kan. Barulah letakkan sambal kat tengah-tengah. Lepas tu tutuplah semula. Lebih kurang 1 ke 2 minit macam tu, bolehlah terbalikkan ikan. Lepas tu letak sambal semula atas tu, tutup semula macam biasa. Dalam 2 ke 3 minit lepas tu bolehlah angkat. Memasak ikan bakar ni lebih kurang dalam 5 minit lah, 5 ke 6 minit macam tu lah ya. Lepas tu dah boleh angkat. Yang penting kena tutup ya. Lepas tu bolehlah settle. Siap. Sambal ikan bakar padu atau ikan bakar sambal padu ni. Ni nak tambahkan sikit sambal dan letakkan dengan limau kasturi. Letak limau nipis pun tak ada masalah. Okey, ni nak bungkus ni nak bagi dekat jiran sebelah. Kalau dulu masa berniaga kita stapler kat ujung-ujung tu kan. Tapi sekarang stapler pun tak ada. Dekat kedai pun boleh pakai stapler kan. Pakai je lah, getuh macam gitu. Lepas tu masuk
plastik, boleh lah. Dan yang kat rumah ni nak makan dengan petai. Kan. Lepas tu apa lagi? Jomlah makan. Lama weh nak buat sambal ikan bakar ni kan. Lama sebab nak buat sambal dulu, nak bakar pula lama penat gitu kan. Okey, jom kita makan. Cuy Leo. Aromanya bau. Bismillah. Sedapnya. Ngasih ya. Sedap lah. Jadi itu saja untuk kali ni. Semoga bermanfaat lah. Nina nak makan dah ni. Tapi ingatlah ya, semoga dipanjang-panjangkanlah video ni supaya kita semua dapat manfaatnya. Dan kalau anda suka dengan video ni, kalau nak lagi video macam ni, bolehlah tekan like. Dan untuk yang belum subscribe Nina, silalah subscribe sekarang. Okey, boleh kita kenal-kenal lepas ni kan. Jadi selamat cuba untuk resepi ikan bakar sambal padu ataupun sambal padu ikan bakar Arjenina ni. Selamat mencuba dan Assalamualaikum. Bye bye.